Jangan lihat daripada rupa, jangan lihat daripada gaya, tapi lihatlah daripada realiti manifesto yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusybah Humairah binti Muhammad Fuad daripada kelas 4 Saint Tulen. Saya ialah calon ketua pengawas bagi sesi 2026. Pengalaman saya sebagai pemimpin ialah saya dilantik sebagai pengawas bermula saya darjah 4. Kemudian saya dilantik sebagai setiausaha pengawas pada saya darjah 6. Pada tahun ini, saya telah dilantik sebagai timbalan ketua pengawas bagi sesi 2025. Dan saya dilantik sebagai setiausaha majlis perwakilan pelajar pada tahun 2025. Matlamat saya jelas adalah menjadikan sekolah kita sebagai institusi yang harmoni, berdisiplin tinggi dan cemerlang dalam semua bidang. Saya percaya dengan usaha kita semua, pastinya impian kita akan menjadi kenyataan. Saya berjanji jika saya menjadi ketua pengawas, saya akan meningkatkan disiplin belajar dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan murid. Jika saya menjadi ketua pengawas, saya bersedia untuk menyediakan platform suara kepada pelajar. Saya akan memastikan setiap pelajar diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat dan cadangan mereka. Yang kedua, saya akan meningkatkan disiplin pelajar. Saya dan pihak sekolah akan bekerjasama dalam menjayakan program disiplin di sekolah. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, sokongan anda sangat saya harapkan. Slogan saya ialah bersama kita membina sekolah yang gemilang. Sekian, terima kasih.